Kisah pertandingan merentas desa. Saksikanlah! Saya akan umumkan markah pertandingan. Tahun 6 dan tahun 1 sebanyak 46 markah. Tahun 5 dan tahun 2 sebanyak 51 markah. Tahun 4 dan tahun 3 sebanyak 45 markah. Nampaknya pertandingan dah semakin sengit, kan? Hema-hema. Kumpulan mana-mana pun ada peluang untuk menang. Hema-hema. Akhir sekali, siapa yang menang merentas desa pusing sekolah ninja ni akan menang nanti. Hema-hema. Yalah, dia boleh lah. Sedia semua? Kami mesti akan menang. Sokong kami bersungguh-sungguh, tau. Abang Nana maju. Saya tahu. Awak nak cakap yang sekarang bukan masa untuk berbual dengan penyokong, kan? Baik, jom pergi. Suzemon. Abang, salah tu. Bukan ke arah sana lah. Maafkan saya. Abang Nana Maksu tu ceria betul. Ceria tu memanglah ceria. Tapi tak tahulah dia tu boleh diharap ke tak. Kita akan jatuhkan pasukan musuh dalam lubang ni. Dan Abang Nana Maksu dan Shozaimon akan menang. Ya. Igasaki Magohe. Hari sampai habis betul-betul tau. Abang Tamura Mikimon pun janganlah cuba nak lambat-lambatkan masa juga ya. Awak 10 tahun awal kalau nak kejar saya. Sentuh kulit ahli pasukan dah langgar peraturan lah. Bisinglah. Ni kan merentas desa sesuka hati. Baiklah, kalau dah cakap macam tu. Jungko. Ini dia ular berbisa, Jungko. Kalau awak keluarkan ular berbisa awak, ini bola api saya. Tak guna. Pergi, Jungko. Ya. Pelajar tahun 3 Igasaki Magohe dan pelajar tahun 4 Tamura Mikimon tu dah terlupa yang mereka tu dalam satu pasukan, kan Cikgu Yamada? Memanglah bagus kalau mereka tu ada semangat bersaing. Tapi ini dah pecahkan hubungan kumpulan. Macam mana? Dah nampak kehebatan saya ke? Apalah, kalau tu saja yang saya tak akan mengalah juga. Apa dia? Kami pergi dulu. Lalu. Tahun 5, Fuaraizo. Tahun 2, Ikeda Saburoji. Tunggu saya. Abang Nana maju. Tak boleh ke abang lari dengan senyap sikit lah. Tak boleh. Ya. Kita tak hiraukan sangat pelajar tahun 4 Abang Tamura Mikimon dan pelajar tahun 3 Abang Igasaki Magohe sebab mereka tu tengah bergaduh, kan? Betul tu. Yang perlu kita risaukan sekarang, Abang yang selalu tersenyum tapi ada maksud mendalam. Pelajar tahun 5 Fuaraizo dan tahun 2 Ikeda Saburoji. Kumpulan tahun 5 dan tahun 2 dah sampai dah. Baiklah, sembunyi. Kalau terus macam ni, kitalah yang menang, bang. Tak, ini ialah merentas desa sesuka hati. Jadi kita tak tahu lagi apa perangkap yang dipasang kat depan tu. Dia dah tahu rancangan kita lah. Betul. Abang Fuaraizo tu memang hebat. Walaupun dia tengah tersenyum, tapi kepalanya tidak. Shimbe, janganlah bersin waktu macam ni. Apa benda tu? Dengar saya lah, bang. Kita dah berjaya. Saya rasa macam dah buat perkara salah. Tak ada. Mana ada, Shimbe? Tak. Rantau. Diri baru. Shinbe. Abang Nana masuk. Doraemon. Jaga-jaga. Lepas tu, aku akan menang. Baiklah. Suzemon. Lepas ni kita akan jadi juara, tau. Baik. Saya tak benarkan. Ada 2 orang Abang Nana Maksu tu. Tu pakar penyelamat tahun 5, Abang Hachia Saburo lah. Ini barulah sama. Keluar dari lubang tu dah jadi juara. Cepat. Saya tak benarkan. Abang Takia Syamaru.
Juara akan jadi milik tahun 4 dan tahun 3 je. Igasaki, awak masih belum mengalah ke? Abang Tamura pun sama. Kali ni Jungkopo akan melawan sekali. Apa dia? Tamura Mikimon, Igasaki Magohe. Kita dah nak menang lah. Jangan bergaduh lagi dan cepat pergi ke arah gol sekarang juga. Hei, bisinglah. Berani awak cakap macam tu pada saya. Saya takkan maafkan awak. Oi, Magohe, janganlah serang saya pula. Ya. Tunggu dulu. Kalau macam ni, tahun 4 dan tahun 3 lah yang akan jadi juara nanti. Abang nak maksud. Shozaimon. Sozemon, jom kita pergi. Cuba pergi. Nak pergi macam mana? Macam ni. Ya. Abang nak masuk. Hebatnya. Tolong saya. Tamura Mikimon dan Igasaki Magohe dah jadi juara. Tunggu dulu. Geramnya saya. Taki Yashamaru dah habislah. Sebab Abang Taki Yashamaru baling cincin perang itulah kita dah menang sekarang. Terima kasih Abang Taki Yashamaru. Magohe. Nampak je hari sukan musim bunga ni dah berjaya lah akhirnya. Ya, tahun 4 dan tahun 3 dah berbaik-baik. Jadi tujuan kita dah berjaya dah. Kita patut rasa bangga dengan pencapaian mereka tu. Dan lepas ni, mereka semua dah tak payahlah nak bersaing sampai bergaduh lagi. Kan Tuan Pengetua? Yang tu mungkin tidak. Apa maksud makcik kantin tu? Elok sangatlah mereka dapat kupon percuma untuk makan kat kantin sebagai hadiah. Jom, apa kata kita makan set A untuk raikan kemenangan kita sama-sama. Bagus juga tu. Tak nak, jom makan set B. Kan saya dah cakap set A tadi, set A lah. Tak nak lah set B. Saya nak set A lah. Saya nak set B. Berani awak nak lawan pelajar atasan? Dengarlah pendapat pelajar bawahan, Jungko. Kisah pagi pengetua. Saksikanlah. Semua orang dah ada ke? Sudah. Baiklah, kita akan mulakan kelas sekarang juga. Cikgu Doi. Ada apa ni, Rontaro? Hari ni loceng mula kelas belum berbunyi lagi pun. Iyalah, saya tak dengar apa-apa pun dari tadi. Apa dah jadi dengan hemu-hemu tu? Tanta dia jatuh sakit tak? Saya nak pergi tengok. Kamu belajar sendiri dulu. Baik, Cikgu. Tuan Pengetua, ada kat dalam tak? Hemu-hemu? Entah-entah. Saya dah agak ni mesti dah jadi macam ni. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya dah gagal sebagai pengetua. Saya yang sepatutnya menjadi contoh kepada semua pelajar dan terlewat bangun pula. Tuan Pengetua, janganlah rasa bersalah sangat pula ya. Semua orang memang akan rasa penat setiap hari bila bekerja. Saya minta maaf banyak-banyak. Hemo-hemo, pergi bunyikan loceng sekarang juga. Hemo. Baiklah, hari ini saya nak tidur awal. Esok bangun awal dan menjadi contoh yang baik. Hemo. Baiklah, selamat malam. Hemo. Hemo, awak dah tidur ke? Hemo. Bila saya fikirkan yang saya kena tidur, saya makin tak boleh tidur pula ni. Hemo. Bunyi yang biasa didengar pun dah jadi bunyi yang bising. Hemo.
Yai, mengacau betul lah. Saya tak boleh tidur. Yai. Macam mana? Lepas ni takkan berbunyi lagi lah. Akhirnya barulah saya boleh tidur dalam keadaan yang senyap, kan? Tuan Pengetua, kami masuk dulu ya. Tuan Pengetua dah masuk tidur ke ni? Awaknya Tuan Pengetua tidur. Apa yang kamu nak pula ni? Maaflah kalau pengetua tengah rehat. Tapi kami datang nak bersihkan bilik. Bersihkan bilik waktu malam macam ni? Ya, kami kena bersihkan hari ni juga, Pengetua. Tapi kenapa pula macam tu? Sebenarnya kami bertiga dah terlupa sampai baru kejap tadi. Kami teringat balik yang kami kena bersihkan bilik pengetua hari ni. Kalau esok pun apa salahnya? Tak boleh. Kalau esok, itu maknanya kami dah ponteng daripada bertugas lah. Apa? Kalau kami semua buat hari ni, baru ponteng tu tak dikira. Saya nak tidur cepat. Jadi tolong bersihkan dengan cepat, tahu? Baiklah, mari-mari kita mencuci bersih-bersih. Pengetua mesti tak kira ponteng kita. Mari membersih bersama-sama. Baiklah, Tuan Pengetua. Selamat malam ya. Selamat malam. Sekarang ni mata saya segar sangat sampai tak boleh nak tidur lah, hemo-hemo. Oh, hemo-hemo. Bila tak boleh tidur, kita kenalah kira kambing biri-biri. Biri-biri 1. Biri-biri 2. Biri-biri 3. Miau. Biri-biri 76. Biri-biri 77. Biri-biri 78. Miau. 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 Biri-biri 106. Biri-biri 256. Biri-biri 257. Biri-biri 258. Bisingnya lah. Jangan bising kat sini, pergi kat sana lah. Kucing-kucing yang mengacau betul lah waktu macam ni. Alamak. Saya dah terlupa kira biri-biri sampai berapa dah. Hemo-hemo, awak ingat tak? Hemo-hemo. Sampai berapa ekor tadi ya? Hemo-hemo. Leceh betul lah kalau macam ni. Saya tak nak tidur sampai pagi lah. Hemo. Kalau saya tak tidur satu malam, mesti tak apa-apa kan? Hemo. Janganlah cakap macam tu. Kita kenalah bangun awal untuk tunjukkan contoh yang baik pada semua. Hemo. Sudahlah tu. Jom kita masuk ke dalam cepat, hemo-hemo. Hemo. Hari dah pagi. Sekarang bolehlah saya tunjukkan contoh yang baik pada semua pelajar-pelajar kat sekolah ninja ni. Hemo. Apa dah jadi ni? Kenapa tak ada orang yang datang? Tapi loceng pagi kan dah bunyi tadi, hemo-hemo. Hemo-hemo. Ninja-ninja muda, kamu semua masih tidur lagi ke? Ini baik untuk kesihatan. Hemo-hemo. Oi, dah pagi lah. Cepat bangun. Kenapa kamu tidur lagi ni? Tuan Pengetua, kenapa pula ni? Cepat salin baju kamu dan pergi ke kelas sekarang. Hemo-hemo. Kenapa pula ni? Kenapa apa lagi? Kamu kena pergi ke kelas untuk belajar lah. Hemo-hemo. Tapi Tuan Pengetua, apa dia? hari ni kan cuti sebab hari ulang tahun pembukaan sekolah. Ulang tahun pembukaan sekolah. Entah-entah pengetua dah terlupa tak?
Pengetua! Pengetua tak apa-apa ke? Tuan Pengetua! Saya terlupa hari ulang tahun pembukaan sekolah. Apalah saya ni? Ayah Shibuki! Macam tu ya. Oh, rupa-rupanya macam tu cara hemo-hemo bunyikan loceng selama ni. Hebatnya. Saya pergi dulu. Shibuki. Ya, Ayah. Sekarang mari kita pergi. Ayah, apa yang nak buat? Shibuki, sebagai seorang ninja, kita tak boleh bagi tahu apa kerja kita walaupun dengan ahli keluarga. Pergi dulu. Ayah harap kamu belajar bersungguh-sungguh, tahu? Baik. Nama saya Tatsumaki. Saya ketua Ninja Dakutake, iaitu ninja yang terkuat. Saya, Tuan. Wahai ketua bahagian bagi pasukan askar air, Tatsumaki. Tuan. Seperti yang awak tahu, Ninja Dakutake adalah yang terkuat. Untuk menewaskan sekolah ninja, kita perlu menguatkan lagi bahagian pasukan askar air. Baik. Untuk kuatkan bahagian askar air, mula-mula kita perlu menewaskan sekolah ninja tu dulu. Jadi, apa tugas kali ini? Menyusup masuk ke sekolah ninja, buat peta keseluruhan tempat. Dan selepas itu, barulah kita akan lancarkan satu pelan serangan. Baik. Ya. Buatlah latihan matematik dengan betul dan tepat. Ini adalah penting untuk seorang ninja. Kita perlu tahu berapa ramai askar dan berapa banyak peralatan yang ada. Dah siap. Dah siap. Saya pun. Siapa yang dah siap, sila periksa jawapan sekali lagi, betul atau salah. Kamu semua pastikan dulu ya. Silaplah. Tak ada apa-apa. Apa? Ada pencerobong. Ya. Mana? Rasanya macam Ninja Dakutake. Cikgu Doi, kalau kita bagi tahu pada pelajar semua, nanti mereka mengamuk dan lambat pula masuk ke kelas. Saya dengar ada pencerobong dari Ninja Dakutake. Jom, mari kita cari dia. Kalau lambat belajar lagi susah, nanti kita nak tamatkan sukatan pelajaran. Saya akan buat seperti tak ada apa-apa yang berlaku dan teruskan kelas. Tentang ceroboh tu, Cikgu Doi tolong uruskan perkara tu, ya? Baik. Saya mesti tangkap dia. Ninja Dakutake, apa yang dia buat bergerak ke sana sini di atas siling sekolah ni agaknya? Dia dah masuk ke sana pula. Cepat berkumpul. Baik, tarik nafas. Baiklah. Saya dah pun siapkan peta keseluruhan sekolah ninja ni. Hei, Ninja Dakutake. Apa sebenarnya yang awak buat di situ, ha? Nanti. Tak guna. Rasanya yang ini berbeza dari Ninja Dakutake yang pernah saya kenal. Tunggu! 1, 2, 3, 4,
Lompat! Itu pun dia. Cikgu Yamada, ada apa-apa masalah ke? Tak ada apa-apa. Baiklah, sekarang mari kita belajar cara untuk mengelak jurus pisau pula, ya? Cara mengelak jurus pisau? Cikgu Yamada, pelajaran tu belum lagi lah. Kamu diamlah. Pisau akan terbang melayang tanpa kawalan. Semua, tunduk! Ingat, kamu semua jangan bergerak-gerak, tahu? Awak tak dapat lari, ninja Dokutake. Ya! Cikgu Yamada, belum lagi ke? Dah boleh. Kalau kita asyik tunduk aja nanti musuh tangkap kita pula. Peliklah. Cikgu macam nak suruhkan sesuatu dari kita je. Shimbe, kenapa ni? Cuba tengok tu, Cikgu Dan sedang berlawan dengan ninja Dokutake. Tunggu! Alamak, mereka semua dah nampak pertarungan tu. Cikgu Doi, usaha lagi. Cikgu Doi mesti kalahkan ninja Dokutake tu. Betul tu. Cikgu nak kami tolong ke? Tak payahlah nak sibuk. Terpaksalah. Ya! Hilang. Mesti dia menyorok di kawasan ni. Tak dapat rasa auranya pun. Hebat betul ninja ni. Sempat pun. Cikgu Yamada. Tak guna. Marilah. Nama saya Tatsumaki. Saya dah kalah dalam perlawanan ni. Tatsumaki memang seorang ninja yang hebat. Mana perginya pelajar-pelajar yang lain, cikgu? Yang sebenarnya mereka dah ternampak tadi. Mari tangkap penceroboh tu. Perang di lembah Sakura. Hashim! 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 Kirimaru? Ada apa, cikgu? Cikgu nak tanya tentang perang Sangkutake dengan Supon Take tu, medan peperangannya kat mana, ya? Lembah Sakura. Apa? Peperangan tu di Lembah Sakura? Kenapa ni, cikgu? Lembah yang terkenal dengan bunga sakura. Tapi takkan mereka semua nak berperang kat situ pula. Tapi bila difikir-fikirkan semula, betul juga. Saya ada dengar bunyi tapak kaki. Shimbe. Kirimaru, Rantara pun ada. Cikgu Doi ada juga. Salah ke cikgu ada? Kenapa ni macam kena kerja hantu je? Tolonglah dengar sini. Dengar. Semasa saya dan Danzo pergi makan dango tadi, kami berdua langsung tak bawa duit. Kita dah lambat sekarang ni. Cikgu Doi. Tak payah cepat-cepat. Tak payah cepat. Sedap kan? Kenapa pula cikgu yang kena bayar semua kuih-kuih dango yang kamu makan ni? Terima kasih. Teruknya, memang nak kena mereka ni. Cikgu Doi, cikgu tak nak ke? Itu cikgu punyalah. Cikgu Doi, air teh ni saya minum ya. Boleh kan? Jangan minum, itu kena air teh cikgu. Jadi awak semua nak ke Lembah Sakura? Macam itulah. Shinbe, kita pergi sekali nak. Pergi mana? Lembah Sakura lah. Kita tak ada kerja.
Kalau bilangan yang ikut bertambah, cuma tambah beban aja. Baik tak payah ikut. Kalau macam tu, saya nak ke Dangor lagi lah. Baiklah, awak ikut sekali. Kita dah nak sampai Lembah Sakura sekarang. Tak dengar macam ada peperangan pun kat tempat ni. Mereka berhenti rehat agaknya. Baiklah, saya nak jumpa saya sampai habis. Kirimaru, cikgu kata tunggulah. Kirimaru, walaupun mereka berhenti rehat, tapi medan perang tu bahaya. Semua diam, cikgu dengar sesuatu. Cikgu dengar bunyi macam orang tengah berlawan ke? Bukan, cikgu rasa bukannya orang berlawan. Bunyinya macam meriah aja. Walaupun pun, kita cuba pergi lebih dekat lagi. Cikgu Doi! Tunggu! Apa kain merah putih? Satu kaki dengan 10 kaki nampak biasa je. Adakah jamuan sambil tengok bunga sakura lah? Ada jamuan. Cuba tengok tu. Permadani mereka. Kalau nak tahu, ianya dipanggil kasen. Kasen? Habis tu apa yang awak dengar, Kirimaru? Tolong sediakan kasen. Jadi bukannya kasen panah berapi. Habis macam mana Lembah Sakura yang saya dah dengar tu? Ada jamuan dekat Lembah Sakura. Dan supon takir ikut sekali. Mestilah Ikusa. Takkanlah. Jadi mereka masukkan Ikusa pergi. Tapi saya ingat Ikusa tu perang. Kecewanya. Tak ada peperangan pun kat lembah terkenal ni. Yang ada cuma pesta keramaian mereka saja. Tak! Sakit perut tak kira berperang ataupun tidak. Walaupun tak ada peperangan, saya tetap yakin boleh jual ubat sakit perut saya tu lah. Kalau pasal berniaga, memang semangat betul lah. Kirimaru, cikgu rasa bahayalah. Kenapa pula cikgu? Memang bahaya kalau awak jual ubat awak di keramaian ni. Ya, ada sesiapa nak ubat sakit perut saya tak? Awak cakap masakan saya buat orang sakit perut ya. Jangan mana-mana lah. Baik awak pergi sekarang. Cepat dari sini. Pergi dari sini. Lebih baik awak bagi tahu pada Cikgu Nino dan bagi semuanya pada dia. Cikgu Nino? Berapa agaknya cikgu sanggup nak bayar? Dah tentulah murah. Kenapa? Ingat tak masa mesyuarat dulu? Nampaknya belanjawan untuk Jabatan Kesihatan tahun ini sangat sedikit. Jadi kenalah berjimat cermat gunakan ubat. Saya kecewa lagi. Buah labu yang tinggal tu macam mana? Alamak, saya terlupa pula. Tunggu. Nampaknya keadaan tempat ni mencurigakan. Cikgu terasa ada aura pembunuh dari dalam tempat ni. Sejak bila? Baru je tadi. Tapi kenapa pula saya pun kena? Maaf. Siapa pula yang cuba sembunyikan buah-buah labu kat sini, Saya, makcik. Labu-labu ni, makcik nak beli dengan harga tinggi tak dari saya? Tapi tak bolehlah mahal sangat. Jadi makcik nak belilah. Tapi buah ni banyak sangat lah. Kalau beli sebanyak ni, hari-hari dah saya masak kat kantin tu buah labu jawabnya. Ada banyak lagi ni. Jangan sesiapa makan tak habis. Dah lah, saya tak nak makan saya labu lagi. Tak naklah macam tu. Baru, jangan nangis. Kalau kita tak lakukan sesuatu pada buah-buah labu tu cepat, nanti semuanya akan busuk. Saya rasa saya ada satu idea. Dan Zul, betul ke? Gunakan merpati pesanan dan hubungi syarikat ayah saya. Kita minta mereka ambil buah-buah labu ni untuk jadikan makanan lembu dan kuda. Macam tu ke? Ketua saya kata kalau bagi percuma, dia nak ambil semuanya. Bagi percuma? Percuma! Kirimaru! Terima kasih banyak-banyak ya.
Mana Kimaru? Teruk sangat ke dia rugi? Sekarang dia tengah mengerang kat bilik sakit. Perkataan rugi pada orang yang kedekut samalah macam surikan yang betul-betul tertusuk ke hati.